memang tak ramai. Daripada 3,000 orang yang mendaftar langganan setahun tu, hanya 300 orang. Alhamdulillah kita dapat faham sebab dia ringkas kan. Tapi yang ni memudahkan ringkas. Pengajian agama secara sistematik di dalam internet, dalam digital. Nama yang berjaya untuk mengerjakan umrah sama dengan saya 2026. Nama beliau ialah Kanita Bahadun. Belum ni saya zero. Lepas tu bila dah belajar dengan ustaz, ada peningkatan lah. Di luar ada ceramah saya tentang syurga tapi tak penuh, tidak lengkap walaupun saya ceramah sejam setengah. Sebab dia buat video tu pendek-pendek, padat dengan ringkas kan. So kita faham. Yang lengkap belum ada. Haidin yang pertama, yang lengkap fardu ain.